A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Bab ke-11 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman membincangkan berkaitan makhraj huruf, tempat keluar huruf. Dalam episod yang lepas kita dah lihat dah bahagian makhraj terbahagi kepada dua, iaitu makhraj secara umum dan makhraj secara khusus. Jadi dalam episod yang lepas juga kita dah sebut 5 makhraj umum. Episod kali ini kita akan tengok makhraj yang pertama, iaitu al-jawfu. Yang mana al-jawfu ni bawah kategori makhraj umum. Al-jawfu maksud dia apa? Al-jawfu maksudnya rongga mulut. Menurut bahasa, al-jawf maksudnya ruang kosong. Al-jawf maksudnya ruang kosong. Menurut istilah pula, ruang kosong yang terletak antara kerongkong dan mulut. Ada 3 huruf keluar daripada rongga mulut ini, iaitu ruang kosong yang terletak antara kerongkong dan mulut. Apa 3 huruf tu? Alif mat, waw mat dan ya mat. Contohnya, qala. Contoh lain, yaqulu dan qila. Dinamakan huruf ini juga ialah huruf jawfiyah kerana ia keluar daripada rongga mulut. Dinamakan maddiyah kerana ia dipanjangkan suara untuk memudahkan sebutannya. Dan dinamakan hawaiyah kerana ia berhenti dengan terhentinya udara daripada mulut. Juga dinamakan huruf ainlah kerana bunyinya seakan-akan orang mengerang kesakitan. Istimewa kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman ni dihadirkan bersama dengan gambar rajah. Kita boleh lihat pada halaman ke-107, al-jawfu, rongga ni adalah ruang kosong. Gambar rajah ni jelas, ruang kosong. Dia tak sentuh dengan mana-mana bahagian yang ada dalam mulut. Al-jawfu, yang keluar daripadanya 3 huruf mat ni adalah rongga mulut, iaitu ruang kosong antara kerongkong dan mulut, dan tempat keluar 3 huruf mat. Contoh, qala, contoh qa, ba, contoh ba, ba alif, ba alif. Sebelum ni kita dah bincang yang mana kita nak tahu makhraj huruf mat ni, kita tambah 1 huruf sebelumnya dan kita bagi baris yang sesuai dengan huruf tersebut. Contoh alif, kita nak bincang makhraj alif mat, jadi kita tambah huruf sebelumnya. Contoh kita tambah huruf ba. Kita bukan nak bincang makhraj ba, tapi kita sedang bincang makhraj alif mat. Contoh bila kita sebut ba, alif mat ni, kita sedang bincang alif mat ni, dia terhenti dengan terhentinya suara. Kenapa? Dia bukan terhenti sebab berlaku pelanggaran dengan mana-mana bahagian di dalam mulut. Sebab alif mat, waw mat dan ya mat keluarnya daripada rongga mulut, iaitu ruang kosong antara kerongkong hinggalah ke mulut. Contoh lain, kita lihat gambar rajah pada halaman 107 untuk waw pula. Bu. Contoh lain, bi. Inilah huruf mat. Alif mat, bi. Contoh lain pada ya mat. Bi. Jadi ya mat. Bila kita nak tahu makhraj huruf ya mat, kita tambah huruf sebelumnya dan kita bagi baris sesuai lah. Kalau ya mat, kita bagilah baris kasrah pada bawah. Jadi terhentinya tu ketika terhentinya suara, terhentinya udara, hawa yang keluar tersebut. Inilah makhraj al-jawfu, iaitu rongga mulut. Nanti kat episod akan datang kita akan sentuh, kita akan syarah berkaitan makhraj-makhraj yang lain pula, insya-Allah. Semuanya saya ambil daripada kitab istimewa ini, kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Panduan lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, dapatkan di www.nashrquran.com atau hubungi admin Akademi Nashr Quran di 0167182825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.